Hai, Assalamualaikum. Saya Mishra Iwani binti Asrin dan saya pelajar UIM semester kedua. Hak asasi manusia yang dirujuk kepada hak yang dimiliki oleh setiap individu secara semula jadi, tanpa mengira latar belakang, bangsa, agama atau kedudukan sosial. Hak ini merupakan hak asas kepada kehidupan yang adil dan ini melibatkan beberapa hak asasi utama. Episod kali ini, jom kita fahami tentang beberapa hak asasi utama dalam Perlembagaan Persekutuan di Malaysia. Bayangkan jika ditangkap oleh penguasa, tapi kita tak tahu pun sebabnya kenapa. Kita tak digunakan diwakili oleh peguam, tak boleh dibicarakan di mahkamah dan kita boleh ditahan selama berbulan-bulan tanpa ada sebarang peluang untuk membela diri kita. Di Malaysia, Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan menjamin hak kebebasan diri bagi setiap individu. Tak ada siapa pun yang boleh ditahan sesuka hati tanpa melalui proses perancangan yang adil. Tapi, kita perlu fikir yang hak ini sebenarnya betul ke di negara lain? Beliau berkata kenyataan menteri akan dibentangkan berhubung hala tuju SOSMA dari perspektif keputusan kerajaan termasuk meneliti seksyen-seksyen yang termaktub dalam akta berkenaan di Parlimen pada minggu depan. Baru-baru ini, isu hangat timbul mengenai Akta Kesalahan Keselamatan. Akta ini membolehkan seseorang ditahan sehingga 28 hari tanpa pembicaraan sekiranya disyaki terlibat dalam aktiviti berkaitan keselamatan. Anak saya yang masih boleh bekerja, yang boleh jaga family, yang diorang pergi tangkap letak dalam SOSMA dia, apa sebab dia? So, kita punya soalan, diorang tangkap Akta SOSMA dia, apa diorang nak buat dengan anak-anak saya? Walaupun kerajaan kata namun penting untuk menangani jenayah berat, banyak pihak termasuk aktiviti hak asasi, mengeluarkan perkembangan bahawa individu bisa menekan dan menanggar hak kebebasan individu. Perkara 5 ini menjamin kebebasan individu, tapi undang-undang seperti SOSMA mampu menimbulkan dilema antara keselamatan negara dan hak asasi manusia. Jadi, pernah terfikir tak, kita ni benar-benar bebas ke? Atau kebebasan kita hanya sekadar atas kertas? Ada satu isu yang terus menjadi perbahasan adalah hak bekerja di mana tidak semua orang menerima melainkan pekerja seperti ada majikan yang hanya mengambil pekerja satu jaminan sahaja. Isu ini dah dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 8. Ianya menimbulkan soalan, betulkah semua pihak pekerja dapat hak kesamarataan yang adil? Okey, bagi membincangkan persoalan ini, jom kita lihat lakonan semula mengenai isu yang pernah terjadi di negara Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Betul. Oh, ni tak kerja as a guru tadika tu ya? Okey. Macam mana ya? Saya dapat kerja ni? Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak dapat ambil awak bekerja lah. Sebab company saya lebih memerlukan pekerja wanita. Sebab skop kerja ni memerlukan kesabaran tinggi, cik. Tapi Puan, berdasarkan Perkara 8, Perlembagaan Persekutuan, semua orang sepatutnya layak mendapatkan hak sama rata dalam kerjaya. Ya. Okeylah, kalau macam tu, saya cuba refer balik lah awak punya resume. Saya cuba bagi kelayakan kepada awak ikut pencapaian awak lah. Betul. Okey, baik. Lakonan ni mampu membuka mata semua rakyat di Malaysia ni untuk mendapatkan hak kesamarataan dalam kehidupan mereka bagi memperoleh kerjaya yang lebih baik. Setiap rakyat Malaysia berhak mengamalkan agama mereka dengan bebas. Tapi kebebasan ini ada batasan sendiri, terutama bila melibatkan penukaran agama. Dengan ikut bapa dan kakak dia, dah lama dia tak ada kat rumah. Tapi kita masih lagi bersatu. Serahkan pada pihak polis. Kita akan menjalankan siasatan secara adil dan sama-sama. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyerahan 34 kereta Hilux GS Cargo Single Cab 2.4 kepada Polis Kontingen Johor. Di Malaysia, isu murtad ini dah jadi satu topik yang sensitif walaupun kenyataan Perkara 11 dikatakan bahawa setiap individu bebas untuk pilih agama mereka sendiri. Tetapi realitanya bagi orang Islam ia bukan satu keputusan yang mudah. Pesuruhjaya Kehakiman Bhupinder Singh Gujaran Singh Preet berkata keputusan itu dibuat selepas mendengar hujahan kedua-dua pihak dan tiada perintah untuk kos. Indira berkata rayuan akan difaulkan bagi memohon kebenaran memulakan prosiding itu di Mahkamah Rayuan. Kes Indira Gandhi ini yang berjuang untuk membatalkan penukaran agama anak-anak dia tanpa persetujuannya. Perkara ini dah jadi contoh macam mana kebebasan beragama ini kerap bertembung dengan undang-undang dan sensitiviti masyarakat. Malaysia adalah negara yang berbeza kaum dan agama. Kebebasan beragama bukan sekadar hak individu tetapi juga soal harmoni dalam masyarakat. Macam mana kita boleh pastikan kebebasan beragama ini dihormati tanpa abaikan sensitiviti semua pihak?